ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين آمين. Kita sambung pengajian kita penawar lagi nanti. Buku sudah 39 di bawah tak. Ya, kita tahwil dulu. Yang sebelah dia. Maka kata musannif dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Hadha al-hadith, ini hadis. Kita tengok kotak, kita tengok dalam kotak yang bawah tu, siapa ada kitab. Dia kata hadis ni rawahu at-Tirmizi wal Imam Ahmad an Zabir bin Awam radhiyallahu anhu. Itu rawi hadis dia. Apa dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang tersebut? Artinya kata Rasulullah, berjalan, yakni bergerak kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu. Apa dia penyakit daripada segala umat yang dahulu daripada kamu? Penyakit itu ialah al-hasadu, iaitu dengki, wal baghdha, dan sangat benci. Nah, dengki dan sangat benci dikehendaki dengan berjalan di sini, melarat dan berjangkit. Makna berjalan di sini, bergerak di sini dengan makna kata melarat dan berjangkit. Jadi penyakit ni, penyakit kata penyakit dengki ni, daripada penyakit ni daripada segala umat yang dulu. Penyakit ni daripada umat-umat dulu lagi dah. Dia berjangkit, melarat. Sampai hari ni tak ada lagi penyakit ni. Kata susahnya kita nak buang penyakit ni sehabis-habisnya.
Ini sampai hari ni tak ada lagi penyakit ni. Apa dia penyakit itu? Iaitu penyakit dengki. Itu dia. Penyakit dengki ni tak kira. Dia masuk api. Semua dia masuk. Dalam rumah tangga, antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, dia masuk pula pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Dia masuk lagi. Sifat dengki ni. Sebab itulah kita nak jaga. Di sini kita belajar kita ni supaya kita nak jaga penyakit ni, penyakit dengki ni, supaya kita jauh daripada penyakit ni. Baik. Dan kata ulama lagi, dan bermula sebab bagi dengki itu ada kala sebab bagi dengki itu takabur, punca nak datang sifat dengki di atas seseorang tadi itu. Punca dianya, salah satu daripadanya sebab sifat takabur. Sifat takabur, sifat rasa diri dia ni lebih. Apabila timbul sifat diri, rasa diri dia lebih, maka di situlah timbul sifat dengki sesama kita. Sebab itulah pertama sekali kita kena buang sifat takabur. Sifat rasa diri ni besar, rasa diri ni lebih daripada orang lain. Kena buang sifat tu dulu. Barulah sifat dengki tak timbul dalam masyarakat kita. Kalau tak buang sifat takabur, maka sifat dengki ni akan merepot. Satu demi satu, seorang demi seorang, sampai habis hancur, sampai pecah belah habis masyarakat kita. Itu dia. Sebab itulah kita kena buang sifat ni. Dia kata juga dalam kitab As-Siratus Sadiqin, berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu alaih dalam kitab Siratus Sadiqin. Jadi karang oleh pengarangnya ialah Syekh Abdul Somad Al-Farimbani. Dari kitab ni dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Farimbani. Syekh ni berasal daripada Indonesia, daripada Al-Farimbani. Dia katakan dalam kitab tu, dia kata sebab bagi hasad itu, sebab bagi hasad dengki itu, sebab ianya ada beberapa sebab. Dia datang dari kitab dia ni, dia sebut dari kitab dia 6 sebab. Salah satu daripada sebab punca nak datang ke sifat dengki tadi tu, salah satu daripadanya dia ada sifat al-adawah. Sifat al-adawah. Apa maksud sifat al-adawah? Sifat al-adawah yakni berseteru, buat seteru. Kita ada sifat berseteru. Berseteru ni dengan makna kata kita buat lawan. Ada sifat berseteru, suka nak jadi seteru dengan orang. Yang ni sifat berseteru dengan orang hingga sampai berkelahi. Itu maksud al-adawah. Sifat suka nak jadi seteru dengan orang, suka nak buat seteru, suka cari seteru. Duduk tak duduk nak cari seteru, duduk tak duduk nak cari pasal dengan kawan tu, kawan ni. Itu dia. Hingga cari pasal hingga sampai berkelahi. Ini orang panggil ada sifat al-adawah. Sifat al-adawah ni punca kepada sifat dengki. Punca kepada sifat dengki.
Siapa ada sifat al-adawah, suka nak cari seteru dengan orang, maka timbul dah sifat dengki. Di dalam hati dia. Satu, sebab dia. Yang kedua, sebab dia dengan sebab dia ada sifat at-ta'ziz. Apa dia sifat at-ta'ziz? Sifat ta'ziz ni yakni berkehendak. Berkehendak kepada kebaikan dirinya. Kehendak kepada baik diri dia sendiri. Kalau orang naik nampak baik, tak boleh. Dia kata dia rasa dia yang paling baik daripada orang lain. Itu dia. Kehendak kepada kebaikan ni untuk diri dia sendiri. Ini orang panggil sifat at-ta'ziz. Orang yang ada sifat at-ta'ziz ni, punca sebab mentimbulkan sifat dengki bagi seseorang. Contoh mana sifat ta'ziz? Sifat ta'ziz ni contohnya seperti berkehendak ia seorang jadi orang besar. Nak jadi orang yang besar, orang yang ada pangkat, orang yang berpangkat tinggi. Tak boleh orang lain lebih pangkat dia. Tu orang panggil at-ta'ziz namanya. Atau dia rasa dia ni nak jadi raja. Dia rasa tinggi darjat dia. Atau dia rasa dia ni nak jadi ulama. Dia rasa dia ni ulama. Ulama tak boleh nak pakai pantang dia. Dia rasa dia lah paling mulia. Itu dia. Punca orang yang ada sifat ta'ziz ni, salah satu daripadanya nak timbul sifat dengki dalam hati dia. Dua. Yang ketiga, sebab bagi timbulkan sifat dengki tadi itu ialah sifat takabbur. Apa dia sifat takabbur? Yakni berkehendak membesarkan diri. Kehendak dia rasa diri dia ni lebih daripada orang lain. Tadi rasa dia ni mulia. Yang ni dia rasa diri dia ni lebih daripada orang lain. Dan bukan saja dia rasa diri dia lebih, bahkan dia menghinakan orang-orang lain. Ini sifat takabbur. Sebab ada sifat takabbur ni lah punca nak melakukan sifat dengki di dalam masyarakat kita. Baik, tiga. Yang keempat, sebab ada sifat ujub. Sifat ujub. Kalau ada sifat ujub, maka timbullah sifat dengki dalam seseorang. Apa dia sifat ujub? Yakni dia rasa diri dia ni suatu martabat yang dapat dia tak heran. Satu martabat dia tak bagi satu martabat ada pada orang lain. Kalau kita tengok orang tu lebih, dia rasa orang ni tak boleh. Kalau orang tu ada pangkat, dia kata mana? Dia kata pangkat tak sesuai dengan orang ni. Pangkat ni yang sesuai dengan siapa? Kena dia lah sesuai dengan pangkat. Itu dia. Itu orang yang ada sifat ujub apa ni. Dia tak cakap. Dia diam je, tak cakap. Tapi dia tengok apabila orang ada pangkat, orang diangkatkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata tak padan kawan ni darjat ni. Tak sesuai. Yang sesuai ni dengan dia. Itu dia. Dia lah sesuai dengan pangkat tersebut. Dia ada sifat wujud dalam hati dia. Salah satu juga sifat wujud ni, salah satu sebab yang timbulkan sifat dengki di dalam hati kita.
Sebab itulah kena mengelak diri kita daripada sifat wujud. Pak. Yang kelima, sifat takut akan luput daripada sesuatu yang dikosaknya. Dia takut sesuatu, luput sesuatu yang ada pada diri dia. Itu dia. Kalau orang cakap pasal pasal apa, dia nak sekat belakang. Tu. Habis. 5. Dan yang keenam, kasih dia jadi kepala orang. Jadi kasih, dia suka nak duduk atas pada orang. Dia tak suka duduk bawah-bawah orang. Dia suka duduk atas. Itu dia. Dan dia suka juga nak menunjuk kemegahan diri dia. Itu dia. Orang suka tunjuk kemegahan diri dia. Ini satu sebab juga untuk nak menjadikan dia tadi itu melakukan sebab punca untuk menimbulkan sifat dengki dalam diri seseorang. Sebab itulah ada beberapa sebab tadi untuk melakukan kalau seseorang ada sifat yang tersebut tadi, maka dalam diri dia tadi akan timbul sifat hasad dan dengki. Hasad dengki tadi. Baik. Dan kata Musa ni lagi, dan ada kala seorang tadi tu berseteru, suka cari seteru dengan orang. Dan ada kalanya orang tadi tu, orang yang ada hasad dengki tadi tu, keji nafsu. Itu dia. Baik. Kerana apa? Kerana gigit ia seorang. Kerana kedekut ia seorang. Kenapa boleh dia timbul? Ada sifat seteru dalam hati dia. Kenapa dia timbul dalam hati dia ada sifat benci? Kenapa dalam hati dia ni ada timbul dengan sifat takabur? Dengan kerana dalam hati dia tadi tu ada sifat gigit. Apa sifat gigit? Sifat kedekut. Itu dia. Sifat kedekut. Itu dia. Kerana gigit ia seorang, kata gigit tadi tu, kata kedekut tadi tu, kedekut dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba Allah. Orang dapat nikmat, tak boleh duduk dia. Ni orang ada hasad begini. Orang dapat bahagia, tak boleh duduk. Tengok keluarga orang bahagia, Allah tak tahan tengok. Ratai mata orang panggil. Pasal kampung kata ratai mata. Tak boleh tengok orang bahagia. Pasal apa? Pasal dalam hati tadi ada sebab, beberapa sebab tadi. Dan lagi pula dalam hatinya ada sifat hasad, ada sifat takab, ada sifat dengki dalam hatinya. Itu dia. Orang yang ada sifat dengki ni, dia ni orang yang kedekut dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas hamba Allah. Dia tak boleh tengok orang dapat nikmat. Itu dia. Kalau kita ada perasaan tersebut, maka cepat-cepatlah kita buang. Kerana sifat hasad dengki ni tak ada kebaikan langsung bagi kita. Tak ada kebaikan langsung bagi kita. Di dalam dunia pun tak ada kebaikan. Bahkan di dalam akhirat nanti pun tak ada kebaikan. Sifat hasad dengki ni. Itu dia. Sebab itulah kita kena buang sifat dengki ni. Sebab masyarakat kita ni duk pecah ni sebab sifat hasad ni. Dalam rumah tangga nak pecah, salah satu daripadanya sifat hasad dengki. Tu. Sebab itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah taala jauh daripada sifat dengki dalam rumah tangga kita.
Kita Allah Ta'ala jauh sifat dengki daripada qaryah kita, kampung kita. Kita Allah Ta'ala jauh sifat dengki dalam masyarakat kita. Kalau sifat dengki ni keluar daripada masyarakat kita, maka masyarakat kita akan ada aman, sentosa. Itu dia. Baik. Dan kata Musa ni lagi, kerana gigit ia seorang tadi itu dengan nikmat Allah Ta'ala atas hamba-Nya hamba Allah dengan ketiadaan tujuan yang baik. Itu sifat lagi. Dan tiada haram oleh rabtah. Apa dia rabtah? Dan iaitu tafsir. Dan iaitu rabtah bahawa engkau mencinta-cinta akan nikmat seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Kalau rabtah ni tak apa. Dia tak serupa dengan asal. Macam mana rabtah? Gini. Rabtah gini. Dia tengok kawan tu dapat nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia. Nikmat apa? Contoh Allah Ta'ala bagi nikmat, dia dapat rumah baru. Dia pun nak ada juga rumah baru. Lepas tu dia buat mana? Dia usaha. Kerja buat rumah baru. Kawan buat rumah baru, dia buat rumah baru. Nampak? Kawan beli kereta, dia usaha dapat kereta, beli kereta. Itu orang panggil rabtah. Nampak? Dia tak panggil hasad tu. Hasad ni niat nak menghilangkan nikmat hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hasad. Dia niat dalam hati dia supaya Allah Ta'ala tarik nikmat daripada kawan dia. Itu dia. Kalau rabtah ni, maka kata Musa ni, dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada yang minta tolong ia seorang atas mengerjakan maksiat. Harus juga bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia mereka atas mengerjakan maksiat. Hak ni pun tak apa juga. Harus dengan makna kata boleh. Boleh mana? Boleh engkau kasihkan menghilangkan nikmat daripada yang mencinta tolong ia seorang atas mengerjakan maksiat. Orang ni Allah Ta'ala bagi nikmat kat dia. Allah Ta'ala bagi nikmat apa? Allah Ta'ala bagi nikmat mutu katanya. Allah Ta'ala bagi nikmat mutu kat dia. Tapi apabila dia dapat mutu, dia pergi mana? Dia pergi kelab malam. Naik mutu pergi kat kelab malam. Tu kita kesian kat dia. Buat mana? Ya Allah, tariklah nikmat mutu kat dia. Itu tak apa. Kenapa kita doa Allah Ta'ala suruh Allah Ta'ala tarik nikmat mutu kat dia? Sebab mutu, Allah Ta'ala bagi mutu kat dia tadi tu, dia bawa mutu, dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia buat maksiat. Dia gunakan mutu dia tadi tu, dan dia pergi tempat yang tak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita minta doa, minta Allah Ta'ala tarik mutu kat dia. Itu tak dinama dengki. Nampak? Itu dia. Kalau Allah Ta'ala bagi mutu kat dia, dia tambahkan nikmat, dia tambahkan ibadah dia kepada Allah. Dia guna mutu dia atas jalan baik. Maka kita doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tambah lagi kelah nikmat-nikmat kepada dia. Itu. Itu dia. Kalau kita
minta menghilangkan nikmat bagi orang yang melakukan maksiat dengan nikmat Allah Taala, itu tak dinamakan hasad tuan-tuan ni. Itu dia. Tu. Contohlah kan. Seorang ayah. Dia beli motor baru. Anak dia minta motor sangat nak pergi sekolah. Ayah nak motor nak pergi sekolah, susah nak pergi sekolah. Kita beli motor sebiji bagi ke anak kita. Lepas tu anak bawa motor pergi sekolah tak apa. Pergi sekolah, alhamdulillah. Pergi sekolah, pergi masjid. Guna motor pergi jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Tak apa. Silakan. Tiba-tiba kita beli motor ke anak kita, kita suruh dia pergi sekolah. Suruh dia guna motor kepada jalan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba dia guna motor tu. Hidup dalam hutan mana. Sampai semayang tak tahu ke mana. Maka dia angkat tangan doa. Ya Allah, tariklah motor ni balik. Atau dia rapah motor tu balik. Itu dia. Yang aku tak panggil fikir, panggil boleh. Itu dia. Kerana apa? Kerana kata musaninya, kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat. Sebenarnya kita niat bukan nak hilang nikmat mutu tu kat dia. Nampak? Kita tak nak dia ni melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat tersebut. Nampak? Itu dia. Itu dia kata belakang. Bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Bahkan engkau kasih, tujuan engkau buat tadi itu supaya nak menghilangkan maksiat yang dia lakukan. Itu tak apa. Allah Ta'ala bagi apa kat dia? Allah Ta'ala bagi motor, Allah Ta'ala bagi kereta. Dia guna kereta, guna motor, dia buat maksiat. Di sepadang Thailand. Itu dia. Dia buat maksiat. Guna motor, dia buat maksiat. Guna kereta, dia buat maksiat. Kita doa, angkat tangan doa, ya Allah, hilangkanlah maksiat kat kawan. Kenapa? Kerana dia guna mutu, dia gunakan nikmat engkau, mutu kereta yang engkau berikan tu, dia guna kepada jalan maksiat, jalan dimurkai oleh engkau ya Allah. Itu tak dinamakan hasad apa ni. Tak dinamakan dengki. Tu sebab tu nak faham tak tu. Yang tu kita kasih kepada dia supaya dia tu mengelak daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya dia menghilangkan dan melakukan perkara yang maksiat, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan kata Musa ni lagi, bermula alamatnya. Alamat hasad dengki, bahawasanya jika meninggal ia seorang akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Kalau kita tak dinamakan dengki tadi tu, alamat dia ni, bahawasanya jika meninggal ia seorang tadi itu akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Kalau dia guna nikmat tadi kepada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala, kita doa nikmat pada dia. Itu dia. Kita doa, kita tambah nikmat lagi. Minta Allah Ta'ala tambah lagi nikmat pada dia. Minta Allah Ta'ala tambah lagi rezeki kepada dia. Kenapa? Kerana dia gunakan nikmat Allah Ta'ala di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Itu.
Itu tak dinamakan, tak dinamakan hasad. Hasad ni nak menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Nikmat kan? Nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala di atas jalan kebenaran. Itu dia. Baik. Maka kata musannif lagi, dan ketahui olehmu wahai orang yang menutupi keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak situ kamu, bahwasanya penyakit hati seperti dengki ni ada ubatnya. Obat penyakit dengki tak ada obat sebenarnya. Kalau kita cari obat penyakit dengki ni payah. Tak ada obat dia. Lepas tu kita nak buat mana? Nak bagi hilang sifat dengki yang ada pada diri kita ni. Tak ada obat, kata Musa. Malaikat. Di sini nak habaq obat ni. Dia kata malaikat. Malaikat obat dia nya. Kalau nak cari obat penyakit dengki ni, carilah mana-mana tak jumpa. Malaikat, Musa ni kata ni obat dia ni. Kalau orang ada sifat dengki, dia hospital, kata doktor, saya ada sifat dengki, nak obat mana ni? Doktor kata tak ada obat. Penyakit dengki, tak ada obat kat hospital. Itu dia. Musa ni kata malaikat dengan dicampur. Ni panggil apa? Kalau kita sebut campur ni, kalau kita kata obat ke, panggil obat makjun. Campur kan. Buah madu sikit. Buah halia sikit. Halia debu sikit, madu sikit. Kunyit sikit, madu gaw-gaw bulat-bulat jadi makjun. Tu dipanggil makjun, dipanggil. Campur sikit jadi ubat. Maka kata Musa ni, malaikat obat dia ni, obat dengki ni, dia kena ada dua campuran. Dicampur dengan ilmu, dengan amal. Dua perkara. Pertama, nak bagi hilang sifat dengki, kena ada ilmu. Ilmu, kena kenal sifat dengki ni. Itu dia. Kalau mari sifat begini, ni sifat dengki. Ngelak tak sebelah. Ngelak tak sebelah. Tu ilmu main. Dia nak urai satu-satu saja. Kita tengok. Mana kata makjun? Seperti makjun. Contoh dia, seperti makjun, seperti campuran. Sikit-sikit jadi ubat. Maka di sini makjun di sini kena ada dua perkara untuk orang yang ada sifat dengki. Yang pertama kena ada ilmu, yang kedua kena ada amal. Kena ada ilmu tentang penyakit ni, penyakit dengki. Itu dia. Ini nak tafsir. Maka kata Musa ni, maka ada pun ilmu, bermula ilmu, maka bahawa mengetahui ia seorang, mengetahui akan bahawasanya dengkinya seorang itu memberi mudarat akan diri seorang sendiri. Kita kena ingat, bab ilmu ni kena ingat dan kita kena tanam di dalam hati kita bahawasanya sifat dengki tadi ni memberi mudarat. Sifat dengki ni merosakkan diri kita, merosakkan orang yang ada sifat tersebut. Mengetahui bahawa sifat dengki tadi itu memberi mudarat akan diri seorang. Kena ingat sifat dengki ni bahaya. Kalau kita ada sifat ni, habislah kita.
seperti hadis Nabi tersebut, Nabi katakan, nah, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Tak ada kebaikan langsung sifat dengki. Nah, ada sifat dengki je, ya'kulul hasanati, maka sifat dengki tadi tu makan habis segala amalan kebaikan kita. Habis. Itu dia. Sebab itulah kena buang sifat dengki ni. Sebab itulah kita kena ingat bahawasanya dengki ini satu sifat yang memberi mudarat kepada diri kita. Itu dia. Dan kata Musa ni lagi, tiada memberi mudarat ia sifat dengki tadi itu akan mereka yang dengki ia seorang, akan mereka. Kena ingat, kalau kita nak dengki kepada orang, kena ingat sifat dengki ni akan mudarat balik kepada diri kita. Dia tak akan bagi mudarat kepada orang yang kita dengki. Orang yang kita dengki tak dapat mudarat langsung. Yang dapat mudaratnya kita sendiri yang dengki ke orang. Kena ingat gitu. Kalau ada sifat dengki kepada orang, timbul sifat dengki dalam hati kita, rasa dengki seseorang, kena ingat, kalau kita ada sifat ni, habislah kita rosak dah. Mudarat balik mari kita dah. Orang yang kita dengki, tak mudarat apa dia. Itu dia. Itu dia. Bahkan kata Musa, bahkan memberi manfaat ia dengki itu akan mereka itu, mereka yang kita dengki. Bahkan dengki tadi itu bagi manfaat pula kepada orang yang kita dengki. Sebab itu yang dengki. Habis sungguh dengki. Nak kata bahayanya dengki, balasan bagi orang dengki, di akhirat nanti ada beberapa balasan. Bukan kata di akhirat lah, kita kata ada 2 balasan orang yang dengki. Akhirat, jelas dah kata ada azab dia. Bahkan di atas dunia Allah Ta'ala bagi azab dah bagi orang dengki. Dahsyatnya sifat dengki. Di atas dunia Allah Ta'ala bagi azab dah bagi orang dengki. Mana kata azab Allah Ta'ala bagi di atas dunia? Allah Ta'ala cabut sifat ketenangan. Di atas dunia, di atas dunia ni Allah Ta'ala cabut sifat tenang dalam hati dia. Keluh kesahlah dia. Pasal apa? Pasal ada sifat dengki tadi. Nak tidur tak lena, nak makan tak lalu. Pasal apa? Tidur tak lena, makan tak lalu. Hati duk kacau. Nak bagi hilang nikmat orang. Nak buat rana, nak bagi kawan ni kena azab. Nak buat rana, nak bagi hilang nikmat pada kawan. Tidur tak lena, makan tak lalu, selagi mana kawan tu duduk dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sifat dengki. Di atas dunia Allah Ta'ala bagi balasan. Maka kata dianya, balasan bagi orang dengki di akhirat, saya bawa mari 4 balasan. Yang pertama, amal kebaikan dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dengki, dia balik di akhirat nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergunung-gunung amalan dia. Dia buat amalan banyak. Puasa sunat dia puasa. Sembahyang sunat dia tak putus. Sembahyang tahajud dia tak putus. Sembahyang qabliyah, ba'diyah dia tak putus. Haji dia lakukan setiap tahun. Amalan kebaikan sempurna, bergunung-gunung amalan kebaikan dia. Apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti,
pertama sekali amal kebaikan dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hapus sebab apa? Sebab dia ada sifat hasad tadi, sifat dengki tadi. Balik-balik kepada Allah Ta'ala, amalan gunung-gunung dia buat, tengok-tengok kosong. Buka-buka buku amalan, tengok Allah kosong. Apa amalan dia? Satu. Amalan kebaikan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, balasan di akhirat bagi orang ada sifat dengki, dihisab kerana tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hisab dia. Hisab kerana apa? Kerana dia tak redha di atas takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dia dah sibuk takdir Allah Taala, takdir kepada seseorang. Allah Taala takdir dah. Allah Taala bagi nikmat kat dia. Allah Taala nak bagi dia hidup semacam ni. Kita tak puas hati. Itu dia. Ni Allah Ta'ala hisab. Kenapa kamu jadi begitu? Allah Ta'ala hisab. Halusi Allah Ta'ala hisab bagi orang yang ada sifat dengki kepada orang. Allah Ta'ala hisab semua. Daripada ujung rambut kaki, kalau orang lain kata hisab yang biasa-biasa. Kalau kena orang sifat dengki, Allah Ta'ala hisab habis. Sikit-sikit pun Allah Ta'ala kira habis. Itu dia. Dahsyatnya dalam hisab dia oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang dengki. Dua. Yang ketiga, tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang dengki ni. Allah Taala tahan dia daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk syurga. Kalau dia dan jalan di atas titi sirat. Jalan-jalan atas titi sirat, tak lepas titi sirat. Tertahan daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati dia tak bersih. Hati dia ada sifat sifat dengki tadi. Tiga. Yang terakhir sekali, yang keempat, dia ni akan menjadi orang yang menyesal. Orang yang menyesal, yang paling menyesal sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada sifat dengki, orang yang paling menyesal sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Apabila kembali kepada Allah Taala, hak paling menyesal sekali tak ada dah amalan lain. Amalan yang paling menyesal sekali ialah amalan dengki. Ada sifat dengki ni paling menyesal sekali. Kerana amalan dia habis, amalan dia bagi ke orang habis. Kalau kita dengar kata orang dengki kat kita, kalau ada orang dengki, orang yang kata kat kita ni, ada si fulan dengki kat engkau, terus kita sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Ada orang dengki kat kita terus Alhamdulillah. Siapa kata kena sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah kerana Alhamdulillah muncul kalau ada orang dengki kat kita. Alhamdulillah kerana muncul kita tak dengki ke orang. Muncul kita tak pergi hasad dengki kepada orang lain. Orang dengki kat kita, Alhamdulillah. Siapa kata Alhamdulillah? Sebab orang dengki kat kita tadi tu, dia tengah bagi pahala kat kita. Tak payah kita duk ibadah susah-susah duk bagi pahala. Alhamdulillah. Itu dia. Yang keluh kesah pada orang dengki kat kita. Terus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita dalam seksa tahap mana sekalipun, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak bagi pahala yang sangat besar pada kita. Itu dia. Sebab itulah kalau orang baik-baik ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala uji. Uji supaya apa? Supaya Allah Taala nak tambah lagi pahala kepada dia.
Itu dia. Habis. Habis kat tu. InsyaAllah kita akan sambung. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki. Jadi insyaAllah kita akan sambung bahawasanya dengki tadi itu akan bagi mudarat bagi orang yang dengki. Tak bagi mudarat orang yang kena dengki. Yang bagi mudaratnya kepada orang yang dengki kepada orang. Sebab itulah kita buanglah sifat dengki. Kalau ada sifat sakut rasa dengki kepada siapa-siapa, hilanglah sifat ni. Supaya amal kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak menyesal di akhirat nanti. Sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا ونور أجسادنا ونور أمهاتنا ونور قبور آبائنا وقبور أمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا والمشايخنا وقبور المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.